Selamat pagi Arafah. Pagi ni Alhamdulillah kami dah settle sembahyang subuh. Dah habis dah pun subuh ni. Dah pukul 6 pagi dah waktu tempatan. Dan kalau kita tengok semua orang sekarang ni sedang load makan. Kita makan siap-siap. Dan juga masing-masing ada juga yang dah mula ambil tempat untuk ni contoh dah ambil tempat untuk berada di luar. Sebab semalam pihak kerajaan Arab Saudi ada memaklumkan untuk kita semua jemaah haji berada di dalam kemah, diminta untuk berada dalam kemah sekitar jam 10 pagi hingga 4 petang, sebab waktu tu dijadualkan cuaca dengan suhunya lebih tinggi daripada biasa. Tapi setakat pagi ni cuaca ataupun suhu adalah sekitar masih lagi 29-30 darjah Celsius. Masih lagi okey, Alhamdulillah. Cuma mungkin tengah hari nanti mungkin agak panas sikit. Nanti kita akan update semula. Cuma sekarang ni saya nak bagi update pagi dulu. Sebab pagi ni kita ada lawatan YB Menteri untuk melihat kemah-kemah jemaah haji Malaysia. Jadi ini adalah perkembangan untuk pagi ni. Semua orang masih lagi makan pagi. Dan Alhamdulillah, walaupun ada juga batuk yang bersahut-sahutan, semua nampaknya bersemangat. See you later.